Pernah syuting dengan Kak Eli. Surat kan? 44 hari bangkitnya pocong tajuk dia. So kita syuting kat Negeri Sembilan, kat Sim Nanti, area Sim Nanti Okay, sana. alright. So dekat situ pun Scary lah. agak scary juga kan. Okay, macam ni. Kita orang ada shoot dekat dalam kampung ni, rumah ni. Rumah ni kita tinggal seorang. Lepas tu anak dia duduk semban. Jadi dia, bila kita syuting kat rumah dia tu sampai ke pagi apa semua tu kan, kau dia dapat je lah resort dekat Sim Nanti. Okay. Lepas tu dia offer macam, nak duduklah rumah ni lah, kesian orang seorang-seorang. Tak apa, tidur je sini. Bilik dia banyak pula. Bilik 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Masa tu kira karakter tu ni rumah kita kan. Okay. Kita boleh lah feel Betul. karakter tu dekat sini kan. Macam okey lah. Cantik ni. Tak apa lah. Nanti kejap lagi saya pergi balik ambil barang nanti tu. Okay. Perasan tak kalau kat rumah kampung, bila kita naik atas je kan rumah ni macam panjang sikit mengalir ke depan kan. Lepas tu bilik. Lepas sini kan macam ada hall 1, lepas tu hall 2 kat Turun sini ke bawah dapur. Ada bawah Okay. dapur kan. Dapur naik atas sikit ada hall. Betul. So ada kat hall tu kan satu kan dia orang letak katil yang Satu single bed tu. ada kelambu tu. Okay. Yang ada cover tu. Ada 4 tiang tu kan. Okay. So dia kat situ macam, best ni. Lepas tu tepi tu ada pintu. Lepas tu ada kipas, ada plug. Okay, ni pot yang baik ni kan. Semua Okay. cukup? Semua cukup. Okay. Okay, saya tidur sini. Okay, ikutlah. Malam tu kita kau tidur. First malam tu macam okay. Alright. Malam kedua tidur dia jadi tak okay dah. Okay. So, malam pertama tu tidur macam malam. Kita tidur tempat orang baru macam susah nak tidur sikit tu biasalah kan. Lepas tu dengar bunyi bising-bising je lah dekat dapur kan. Bila fikir-fikir balik lepas habis syuting tu, bising-bising kat dapur apa benda tu. Kawan Padahal semua orang tak ada. Siapa? lah kan. Pada kru apa semua tak ada siapa tidur situ tau. Kau di seorang je tau. Semua macam huru-hara kat dapur macam bising-bising. Orang cakap. Ada Apa yang meriah sangat ni? meriah kan. So, turun lah. Pergi turun. Turun tengok nenek tu kat dapur kan. Dia kan ada dapur tu kan sebelum pergi dapur besar kan. Kat dapur kecil. Dapur kecil dia kan. Okay. So dia ada katil tepi tu. Dia tidur situ je. Okay. So nenek tu tengah tidur. Tengok dapur tak ada apa pun. Mana datang bunyi tu? Oh tak okey ni. Pergi balik naik. Tidur. Dan tiba-tiba ada orang hoi kat telinga. Hoi. Lepas tu dia cakap, oh shit. Okay. Kejap sana, kejap sini, kejap Memang tak boleh sana. tidur lah. Memang tak boleh tidur lah cerita dia kan. Okay. Besok tu